Orang hari ni kita nak keluar jalan-jalan, cuti sekolah kan. So apa kita nak buat lagi, kita jalan-jalan lah. Tujuan kita kan nak beli salad buah, tapi ada satu yang macam ada walnut tu, tak ada. Dia dah habis cepat. Sampai kereta. Tak ada dekat Aeon ni. Kan ada siapa yang biasa beli salad bar tu kan, yang RM12.90 dulu RM9 tu. Aku suka beli sebab berbaloi. Kalau macam ada hari-hari kita nak makan salad kan, better beli yang tu, sebab kita boleh mix all together. Kita ada spaghetti, ada macam kacang-kacang walnut yang mahal tu, kacang edamame. Dia memang berbaloi weh. Sebab tu cepat habis salad bar tu. Tadi aku tengok budak perempuan tu dia korek. Bukan dia korek, dia macam mampat kan dalam bekas kan. Ya nak cukup kan. Kalau boleh ambil banyak yang boleh. Lepas tu kau tutup ketat-ketat. Di Aeon lain tapi jauh. Okey lah, tengok macam mana. Jom kita pergi cari dekat Aeon lain lah. Aku ingatkan datang awal ni macam nak kat pukul 1 ni kan, 12 lebih lah. Ingatkan yelah ada yang lain yang penuh, tapi yang kacang tu dah habis. Aku nak yang kacang walnut tu. Sebab kalau beli yang baloi, benda tu yang mahal. Kalau kau beli satu, dekat beratus jugalah dia punya kos dia kan. So baik kau beli. Okay, jom. I mari kita ambil. Mana dulu masuk ni sedap telur ni. Ini sedap. Baloi kan. Itu. Okey lah, kita balik lah. Kita datang sini
Semata-mata sorry semata-mata nak beli salad. Jom kita balik. Ramai orang dekat IOI ni Aku ni datang sini semata-mata nak beli salad je. Lepas tu ramai pula sanggup sampai ke IOI perginya. Nasib baik ada kacang walnut yang aku nak tu. Yeay. Okay, jom keluar. Kita dah bayar tadi. Sediakan automatically buka. Okay. Assalamualaikum. Datang Putrajaya ni kan, sebab dia banyak jalan tutup. Dulu dekat depan tu boleh masuk je, sekarang ni kena pusing dekat roundabout. Mesti aku tunjuk parking yang untuk motor ni. Sebab aku memang selalu lalu sini, aku tak tahu jalan lain. Lepas tu jauh tau nak keluar tu. Kerana salad aku sanggup buat semua ni. Kerana mu salad. Kalau tak kan dekat sini kita pusing ni, U-turn ni, roundabout ni kan, kita boleh terus keluar ke sana tau. Yang nak ke arah ke Balakong semua tu kan. Tapi dia dah tutup. So aku kenalah jalan terus ni. Jalan terus. Kau kena lalu sini tau. Lalu sini, lepas tu keluar ke sana. Laluan ke Kuala Lumpur Kajang. Ini kalau buat brisk walk hari-hari kat sini boleh kurus. IOI ni besar kan? Aduh, besar weh. Ada yang baru dengan yang lama. So okay. So kita keluar dekat sini. Kita keluar di sini. Kau bolehlah jauh keluar dekat 10 minit. Okeylah korang, itu saja. Kalau korang suka video ni, korang boleh like, lepas tu share, lepas tu jangan lupa subscribe tau. Okeylah, nanti tengok esok kita nak pergi mana pula. Mungkin hari-hari aku akan buat video dengan Caravan AI sebab dia senang je. Lepas tu kualiti gambar dia pun okey daripada pakai telefon, sebab nak kena pegang kan. Kalau pakai Caravan ni kita just pakai macam kita pakai spek. Memang kita pakai spek. Kita pakai spek dan kita rakam. Okey korang, jumpa lagi. Bye.